Lelaki secara tidak sengaja terjatuh ke dalam tong jeruk. Pekerja tidak perasan, bertudung. Pada masa ini, kilang kimchi dirampas. Semua orang keluar dari kilang. Dia dimeterai dalam balang jeruk seperti ini. Sehingga 100 tahun kemudian, dua budak lelaki datang ke kilang terbiar. Mereka membuka penutup. Lelaki itu belum mati, duduk dari dalam. Penjerukan kimchi mengekalkannya dengan baik. Tidak ada perubahan pada penampilannya. Lelaki untuk terus hidup, memutuskan untuk membuat wang dengan menjual jeruk timun. Dia menjumpai 2 beg timun dari tong sampah. Mengumpul beberapa lagi makanan dalam tin. Lelaki itu mencuci timun itu dan memasukkannya ke dalam botol. Kemudian masukkan garam. Menunggu hujan mengisi botol. Timun jeruk sudah siap. Seorang lelaki menolak kereta ke jalan. Rasa unik dan kaedah pengeluaran semula jadi timun jeruk popular. Perniagaan lelaki itu sangat hangat. Semua orang beratur untuk membeli. Biro Kesihatan mendapati jeruk timun tidak memenuhi piawaian kesihatan. Gerai lelaki itu dirampas. Dia juga diminta membayar denda $12,000.